Salam geng, racun kali ni bertemu lagi kita ke dalam segmen gaming test. Mangsa kali ni kita akan belasah Redmi Turbo 4 Pro. Phone mid-range killer yang datang dengan chip Snapdragon 8 Gen 4. Antara chip paling power dalam kelasnya sekarang tau. Kita nak tengoklah juga kan sejauh mana sebenarnya kehebatan chip ni. Kalau atas kertas, korang tentu dia memang tahap flagship. Tapi macam mana pula dengan prestasi sebenar? Untuk spesifikasi lengkap, harga dan punya features tu korang boleh tengoklah dekat skrin. Oh ya, macam biasalah untuk video gaming test ni, kita akan fokus 100% tau pasal gaming. Kita akan tengok prestasi, suhu, FPS dan juga penggunaan bateri dia macam mana. So, kalau korang nak tengok full review tu, boleh tonton dekat video kita yang sebelum ni. So, kalau korang bersedia, jom kita mulakan racun sekarang. Game yang pertama dalam senarai kita akan terus start dengan Call of Duty Warzone. Biasanya saya start dengan PUBG, tapi disebabkan PUBG dekat model ni dia tak fully optimize sebab hanya dapat 60 FPS. So kita terus main game ni lah. Ok, kalau korang dah bersedia, kita akan tengok dulu setting kewajipan. Dekat sini bateri dah penuh 100%. Gaming test pakai wifi, setting tak penting kita dah disable. Brightness pula kita dah setkan paling tinggi. Auto brightness pun kita dah offkan juga. Untuk punya features gaming, korang just swipe saja macam-macam ada. Kita dah aktifkan while boost. Tak ada apa yang special pun, sama je. Korang boleh set lah apa yang korang nak. Boleh enhancekan visual, enhancekan touch dia, network speed booster. Dekat sini simple je. Tak ada, korang tak boleh pakai bypass charging, tak support. Lepas tu tak ada juga FPS counter real time. Yang ni saya pakai third party, download dekat Play Store. So kalau korang bersedia, cabut port pengecasan kat bahagian bawah ni dulu. Kita akan start timer dan start game sekarang. Kita akan landing sekarang dekat atas bumbung. So far rasanya smooth je, tanpa sebarang masalah. Untuk bacaan FPS kita dapat agak tinggi, lebih kurang sekarang ni main dalam 90, bawah 90 FPS. Kita akan cari weapon dulu. Alright, dah ada weapon dekat sini. Battle responsif tanpa sebarang isu. Alright, dah down. Gyro macam korang nampak lah, sangat-sangat akurat. Dan kita akan tengok macam mana suhu dia. Lebih kurang 2 minit je kita main, saya dah terasa badan phone ni agak panas. Dan FPS dia dah tak dapat atas 60 dah, korang nampak dekat situ. Tapi masih ok, tak ada lag ke, tak ada stuttering, tak ada stuck. Ramai yang kata, ramai yang komplain model ni ada issue of heating. Masa saya review biasa tu kan dekat YouTube tu tak ada masalah sangat. Tapi biasanya akan berbeza bila kita buat gaming test, sebab saya setkan yang paling tinggi semuanya. Alright, tapi tak apa, kita akan tengok nanti macam mana hasil dia. Untuk minit awal ni terasa sangat ok sahaja. Kita layan dulu. Untuk speaker dari stereo, korang boleh dengar bunyi bass je, bunyi tembakan, sound dia memang sangat-sangat seimbang, sedap. Lebih kurang 5 minit lah kita dah pemain Call of Duty Warzone. Saya akan cuba cek suhu dia sebab saya terasa badan phone ni agak panas lah untuk setting kita pakai kan. Ok, dekat sini bateri sekarang baru drop 1% tau. So untuk bacaan suhu kita akan cuba cek panas kat bahagian depan ke belakang. Dekat sini bahagian hadapan kita dapat sekitar 45 degree. So dia panas lebih dekat bahagian atas ni, hampir 46 degree. Ok, hampir 46. Dan kalau kita tengok dekat belakang pula, panas ada dekat belakang. Belakang kita dapat sekitar 46 degree. Dia panas lebih dekat belakang. Nampak? Hampir 47 degree. Sangat-sangat panas. That's why kalau korang tengok bacaan FPS dia dah tak dapat atas 60. Dia main dalam 50 ke 60 tapi tanpa sebarang isu stuttering, stuck ke lagging, tak ada. Sekarang ni lebih kurang dalam 12 minit kita dah pemain. Saya perasan korang nampak dekat situ FPS dia dah drop dan saya ada terasa stuttering sikit tadi tau. Apa kata kita check dulu berapa bacaan suhu dia. Tapi sekarang ni ada enemy, kita kena settlekan dulu.
FPS dia korang nampak berat bawah 50. Enemy dropping into Untuk bacaan suhu dia, kalau dekat bahagian hadapan ni kan, kita akan cuba check. Kita akan tengok dekat sini kita dapat sekitar dalam 46 degree. Kalau dekat bahagian belakang pula, kita akan cuba tengok berapa bacaan suhu dia. Dekat sini kita dapat sekitar dalam 46 degree lah. So paling tinggi kita dapat sekitar 46. Memang terasa panas kalau korang tak pakai casing nak main game ni, main phone ni kan. Untuk bateri dia pula kan 97%. So kita akan main game lain pula. Game seterusnya kita akan main Garena Delta Force. Dekat sini kita akan aktifkan dulu. Korang boleh nampak lah, kita aktifkan Wild Boost. Untuk setting grafik pula dekat sini korang boleh check kan. Kita akan masuk dekat sini. Boleh dapat ke Ultimate, tapi Ultimate tak dapat FPS 120. So untuk 120 FPS dia akan pergi kepada Standard, yang mana kita akan pakai setting ni sahaja. Alright, kita akan tengok macam mana. So far kita dah setkan 120 FPS, tapi dekat bacaan tu hanya dapat 60 FPS saja. Lebih kurang 4 minit sekarang saya perasan bacaan FPS dia kita dah boleh dapat lebih kurang dalam 80-90 FPS macam tu, tapi still tak dapat 120 FPS. Setakat ni tak ada sebarang isu, walaupun macam korang nampak lah gameplay dia jenis macam banyak fire semua, tak ada stuck, tak ada lag, tak ada apa. Suhu pun masih ok lagi, tak panas macam main Call of Duty tadi. So kita akan cuba layan dulu. Lebih kurang dalam 10 minit kita dah pemain Garena Undawn kan. Bateri 94%. Untuk bacaan suhu memang tak panas mana tau. Kalau check pakai alat kita dekat sini kan, kita dapat range dalam 40, 41 je. Kalau dekat depan ni tak panas pun, kita dapat sekitar 41 degree, 41.5.6. Kalau dekat belakang ni pula kita akan cuba tengok. Dekat sini kita dapat lebih kurang sama je macam tadi, 41 juga paling tinggi. Untuk prestasi tak ada masalah, cuma awal tadi kita tak dapat pun main atas 60. Lepas 4 minit kita main, baru dia main dia punya FPS tu dalam 80 ke 90 FPS. Tapi still tak dapat 120 FPS tau, walaupun kita pakai setting yang tu. Untuk isu lain saya tak jumpa lah, smooth je main, tak ada lag, tak ada stuck ke apa. So kita akan teruskan main game lain pula. Kita dah masuk dekat dalam solo leveling. Nak try juga atau macam mana, sebab ramai juga request game ni. Sebelum tu bateri sekarang ni 93%. Untuk setting pula kita akan setkan dulu setting dia. Masuk dekat bahagian gameplay, dekat grafik. So dekat sini kita akan setkan yang very high. Okay, 60 FPS saja dapat dalam game ni. So far kita dah setkan semuanya. Okay, kita akan pergi perang dulu, pergi lawan dulu. Sekarang ni saya perasan kan, korang nampak tak ada banyak enemy kan. Lepas tu untuk bacaan FPS 30. Dekat dalam ni kita dapat lebih kurang dalam 100 FPS. Tapi FPS counter saya lebih kurang 30 FPS sahaja. Dan memang terasa macam tak berapa nak smooth tau. Kita akan cuba teruskan dulu. Kita akan cuba try spam sikit lah skill apa semua, tengok macam mana. Alright, sekarang ni baru dapat lebih kurang 50 FPS. Dan dia drop balik 30 FPS. Macam tak berapa nak stabil tau. I'm going to miss? You think I'm going to miss? I'll shred you! Time for a counterattack. Too slow. An opening! Leave it to me. This is the end!
no use. Lebih kurang dalam 10 minit lah kita dapat main game ni kan, solo leveling. Bateri 91%, yang mana untuk bacaan suhu tak panas mana tau. Kalau cek pakai alat kita dekat sini kan, kita akan cuba tengok. Kita dapat lebih kurang dalam 41 je, 41 lebih je. Kalau dekat bahagian belakang pun tak panas mana juga. Kita akan cuba double check dulu. Dekat sini kita dapat sekitar dalam 41-42 degree saja. Prestasi dia dekat sini tak berapa nak memuaskan, FPS dia tak berapa nak stabil, tapi grafik dia memang next level. Dari cinematic skill, efek bayang, lighting apa semua kita boleh kata hidup lah kan. Cuma FPS lah, tadi awal kita tak dapat pun 60 FPS. Korang nampak kan? Lepas tu adalah terasa macam agak stuttering sikit, tapi tak ada start intro. Korang nampak? Dia punya drop FPS tu terasa tau dekat sini kan. Kalau kita tengah spam skill, lepas tu ada banyak ni macam gini kan. Sekarang kita akan cuba main War Thunder Mobile lah, salah satu game yang heavy juga sebab demi grafik realistik. Lepas tu banyak juga objek 3D bergerak dalam masa yang sama. Sebelum tu saya akan masuk dulu dekat setting, nak tunjuk dulu dekat korang. Grafik ni kita setkan maksimum FPS 120. Lepas tu ray tracing high, macam yang korang nampak. Kita akan tengok boleh survive ke tidak. Untuk bateri sekarang 89%, dan kita akan cuba layan sekarang macam manakah hasil dia. Sekarang lebih kurang dalam 10 minit lah kita dapat main War Thunder Mobile. Dekat sini bateri 86%. Untuk bacaan suhu pun saya tak rasa panas mana tau. Kalau cek pakai alat kita dekat sini kan, paling tinggi kita dapat sekitar dalam 42.9 dekat bahagian depan lah, 43. Kalau dekat belakang ni pula kita akan cuba tengok. Kita dapat paling tinggi sekitar 41, 42, 43 degree saja. Prestasi dia okey-okey je, walaupun kita setkan grafik dekat sini, kita akan tengok balik 120 fps, tapi kita tak dapat capai pun 120. At least dapatlah dalam 80-90 fps macam tu. Tak ada sebarang isu stuttering ke start intro, tak ada. Dia punya fps tu okey je saya tengok. Dan yang best game ni grafik dia lah cun, memang realistik kan. Lepas tu dia punya gunfire apa semua memang best. Sekarang kita pun ada dekat dalam arena breakout tau. Game ni macam korang tahulah, biasanya berat dan lebih realistik, tapi untuk phone kita ni kan dia tak fully optimize lagi. So grafik dia yang kita set ni korang boleh tengok lah, macam tak berapa nak real sangat, nampak macam kata kartun je. So kalau masuk dekat dalam setting grafik, kita boleh dapat paling tinggi quality tau. Tapi kalau pakai quality, frame rate low, maksimum tak dapat macam korang nampak. So dekat sini saya setkan FPS lebih tinggi lah. So kita dapat performance, so quality tak berapa nak cun, macam korang nampak dekat sini. Bateri sekarang 83, FPS max tu kita dapat lebih kurang 40 sahaja. Follow me. Nampaknya total kita dapat main game arena breakout ni lebih kurang dalam 11 minit tanpa henti. Bateri dia 81%. Bacaan FPS kita dapat lebih kurang dalam 40 macam gitu je, tak tinggi mana pun. So far untuk game ni pun ok je, stabil je dan tak rasa panas sangat lah. Kalau cek pakai alat kita dekat sini kan, berapa paling tinggi kita dapat? Lebih kurang dalam 37, 38, 39 degree je dekat bahagian depan. Kalau dekat bahagian belakang kita akan cuba cek, kita dapat lebih kurang dalam 39 degree saja.
Untuk game ni tak berapa nak shock sebab FPS dia tak tinggi, grafik pun tak realistik sangat. Total kita dah main game dekat Redmi Turbo 4 Pro ni 1 jam 6 minit tau. Untuk game yang terakhir ni, bonus ni, kita akan cuba juga try main Wuthering Wave tau. Sekarang ni kalau masuk dekat setting, pergi dekat bahagian grafik, so korang nampak lah custom. Lepas tu resolution ultra high, FPS ni kita nak enable auto FPS, kita akan setkan 60 FPS, yang lain semua dah high rata kanan. Dekat sini kita dapat bacaan FPS bawah 60, so far nampak agak smooth juga. Lepas tu while boost kita dah aktifkan lah dekat sini kan. So kita akan main lah dalam beberapa minit dan tengok macam mana hasil dia. Cuma saya perasan sekarang ni ping dia tak berapa nak tinggi mana tau. Mungkin ok, sekarang dia dah macam nak stabil balik. Mungkin server kita ni tak berapa nak ok, tapi tak apa, kita cuba layan dulu. Looks like one just appeared. I'll handle it. Stay back. Gale's still out. Smells like danger. Didn't hurt at all. Take this. All right, let's get out of here. Nampaknya total kita pemain lebih kurang dalam 12 minit tanpa henti. Untuk bateri 74% tau. Untuk bacaan suhu kita akan cuba check juga berapa paling tinggi kita dapat. Kita akan lowkan dulu value. So dekat sini kalau pakai alat kita kan, kita dapat lebih kurang dalam 42, 43, 44 di bahagian hadapan. Kalau dekat bahagian belakang pula dekat sini, berapa paling tinggi kita dapat? Paling tinggi kita dapat sekitar 45, 46 degree tadi. Double check balik. 45, 46, 47, 46. So 46 agak panas jugalah untuk game Wuthering Wave ni. So far prestasi dia macam yang korang nampak tadi lah, just nice je. Tapi bila tengah lawan enemy tu, boleh drop sampai 40 dia punya FPS lah. Tapi overall memang tak ada masalah macam tiba-tiba stuck ke kan. Tadi yang pelik-pelik lah, ok je nak main. Overall prestasi dia ok, masih playable, tapi belum cukup memuaskan lah untuk pengalaman gaming yang konsisten. Ada certain game yang FPS dia tak macam stabil sangat, tapi memandangkan yang ni kategori mid-range, kita boleh kata prestasi dia masih boleh diterima. Suhu max yang kita dapat kan sekitar dalam 46 degree macam tu untuk 2 game. Bagi saya kalau dah cecah atas 45 degree tu memang dah kira panas. Kalau dibiarkan terlalu lama, memang akan ada sedikit penurunan prestasi tau. Isu lain macam button dia, gyro ke speaker ke screen, bateri apa semua memang ok tanpa sebarang isu. So rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.